Ramai belum follow ya. Dalam ayat ni ada tanwin, tapi adakah bertemu dengan huruf ikhfa? Ikhfa pula. Huruf hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seperti mana yang kita tahu hari ini, TikTok bukan lagi milik Pak Yus. Assalamualaikum Pak Yus. TikTok bukan lagi milik seorang pemuda daripada China. Tetapi TikTok telah pun bertukar tampuk pemilikan saham dia. Pak Yus tak live, Pak Yus. Pak Yus baru habis live. Saya tak silap saya, Pak Yus baru habis live. Sudah bertukar tampuk pemilikan dia kepada Amerika Syarikat bermula hari ini. Itu di antara info yang pertama yang nak saya kongsikan dengan tuan-tuan. Siapa pun pemilik dia, siapa pun yang punya, kita macam biasa tuan-tuan, terus buat kerja kita, terus berkarya, terus untuk kita buat sesuatu perkara yang mendatangkan manfaat untuk diri kita, datangkan manfaat untuk orang, dan datangkan manfaat untuk agama, insya-Allah, mudah-mudahan. Pak Yus ni dia seorang aktivis politik. Tuan-tuan saya semua kenal Pak Yus, Pak Yus ni yang benci dia pun ramai, yang suka dia pun ramai, Pak Yus. Kalau sebut Pak Yus ni, saya rasa popular Pak Yus ni lagi daripada Pak Yus yang pelakon tu. Saya pun kenal Pak Yus ni bermula dengan saya rasa meluat dekat Pak Yus ni. Dia kata Pak Yus ni perangai macam dengan saya ni kira saya sendiri lah. Saya kata Pak Yus ni, sehingga kan saya pernah troll Pak Yus. Tanya Pak Yus, saya pernah troll Pak Yus. Mana gigi tak ada bang, sebab tu saya pakai mask. Nampak Pak Yus. Dia pun cukup suka dengan soalan gigi tu. Dia pun tahu saya cukup koyak dengan soalan gigi tu. Saya pernah troll Pak Yus. Tapi bila semakin lama makin kenal, makin duk tengok perkembangan, makin duk mengikuti apa yang Pak Yus cakap, rupanya ada manfaat rupanya kontor ni. Padahal Pak Yus muda pada saya tuan-tuan. Pak Yus ni dia suka main emosi orang. Sebab itu antara kepakaran dia, sebab tu dia seorang orang yang bekerja di bidang di bidang memulihkan pesakit-pesakit yang mengalami kebergantungan kepada dadah. Saya pun orang kata saya dadah ni. Saya orang kata macam-macam. Kata macam-macam, tapi saya biarlah orang nak kata apa pun hang katalah, hang nak kutuk lah, hang nak buat apa pun hang buatlah. Tetapi selagi mana kehidupan yang aku jalani, aku tak pernah bohong hang, aku tak pernah tipu hang, aku tak pernah ambil duit hang, aku tak pernah ada niat nak menganiaya hang katalah. Kerana mungkin Allah Ta'ala tetapkan watak dan peranan hang. Terima kasih yang mulia rezeki. Mungkin Allah Ta'ala tetapkan watak dan peranan kamu yang duk kecam, yang duk hater. Watak dan peranan kamu adalah jadi apa? Jadi manusia yang menyakitkan hati orang. Hati-hati. Kerana bila Allah Ta'ala pilih kamu untuk menyakitkan hati orang, bimbang satu hari tuan-tuan, Allah Ta'ala akan hadirkan orang-orang yang akan menyakitkan hati tuan-tuan. Terima kasih Pak Yus berkongsi rezeki. Join belah sini Radin. Allahu Akbar. Saya ni macam mana bang? Ni saya sentuh sikit bab politik 5 minit. 5 minit bab politik ni. Saya nak beritahu kat bang, saya nak pilih yang mana, saya nak pilih yang sini, saya nak pilih yang sana. Saya rasa Allahu Akbar, sukar untuk membuat pilihan. Sebab tu saya duduk tengah-tengah orang. Walaupun orang kata saya ni walanun, padahal mereka yang duk troll saya tuan-tuan. Tak perlu bincang, betul Pak Yus, betul. Tak perlu bincang pun. Hari ni saya memandang politik, tak tahu macam mana saya pandang politik. Saya memandang politik ni macam mana saya tak boleh letakkan diri saya. Saya tak boleh bercakap. Saya tak boleh orang kata apa? Nak hurai, nak hujah apa yang dibuat oleh seorang Perdana Menteri. Kerana level pekerjaan dia, apa yang dia buat tak sama dengan macam yang kita buat. Nampak? Saya bagi satu contoh yang mudah tuan-tuan. Dia dah mudah. Satu contoh yang mudah saya bagi kepada tuan-tuan. Hari ni kita kerja kilang, kerja pejabat, kita tak pernah bawa
Nampak tak perubahan? Bila kita keep on bagi penerangan, makin lama dia orang makin boleh terima. Makin boleh faham. Ikut-ikut cukup dahsyat ni. Lah dia duduk tengah. Hari tu dia hari tu tok guru. Lah dah dah. Lah duduk tengah-tengah. Faham-faham lah. Kita tak duduk di tempat orang yang nak bekerja cara hutan. Kita bekerja cara pekan. Kita akan buat kerja cara... Tak, aku nak tanya apa dengar ke tak ni? Dah apa dengar tak bunyi sebelah? Tolong bagi tahu Ustaz, dengar ke tak? Bantu saya bagi tahu. Saya takut hangpa tak dengar, saya tengah dengar sebelah. Dengar tak bunyi sebelah? Pasal apa dia tak halang konsert? Pasal apa dia pi sana? Pasal apa dia pi sini? Pasal apa dia kata lagu tu? Pasal apa dia kata lagu ni? Kita nak cakap, kita tahu ke apa yang sedang dia buat, kita tak tahu. Jadi sebab tu saya beritahu, untuk politik, saya bukan kata tak mau berpolitik. Berpolitik, tetap berpolitik. Kerana tanggungjawab kita adalah memastikan pilihan kita adalah pilihan yang tepat. Itu sahaja. Itu pendapat dan pandangan saya. Sebab tu saya beritahu, itu pendapat dan pandangan saya. Saya nak kata PMA, pasal apa hang tak halang kau nak buat konsert? Saya tak tahu pasal apa dia tak halang. Cantik. Kita melihat pada pandangan mata kita. Hanya seorang yang masih bekerja, yang cari makan, yang masih aman dan makmur, berjalan di atas muka bumi Malaysia ni tuan-tuan, di bawah pimpinan Perdana Menteri hari ini. Kita boleh cari makan, boleh cari rezeki, alhamdulillah. Sedangkan ketika ini tuan-tuan, kita melihat apa yang kita lihat di keliling kita. Ni hari ni kita tengok apa dia? Seluruh negara Islam sedang menuju ke arah kehancuran. Tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala masih jaga, pelihara kita dengan barisan kepimpinan yang ada. Nampak? Dan mungkin akan datang ke barisan kepimpinan yang lain. Alhamdulillah. Begitulah perjalanan kehidupan kita tuan-tuan. Tetapi yang kita kena ingat, kehidupan kita akan berakhir di mana? Berakhir kelazatan, berakhir nikmat dunia tuan-tuan. Apabila kita mati. Jadi gunakanlah akal yang bijak. Gunakanlah pemikiran. Jangan kita bercakap, jangan kita berhujah. Nampak, dia sendiri pun dia mengaku dulu dia pun meluat dengan Pak Yus, benci. Dia pun troll Pak Yus, dia troll. Dan kadang-kadang saya bukan kata saya nak puji PMN tau. Tuan-tuan, bukan kata saya nak sembang besar. Saya pernah sepentas dengan PMN. Saya pernah sepentas dengan MB Sanusi. Ketika saya betul-betul aktif dalam politik sebagai ketua pemuda tempat saya. Lah dia sebut apa? Bukan nak puji. Faham ambil? Apa kau? Nak kata apa pun ikut suka abang lah. Saya bukan kata saya sebelah sini. Saya bukan pentaksub abang. Dia dah tak taksub dah. Politik. Bila sebut kata politik, dia cerita je politik ni bukan tentang individu bang. Betul. Politik ni bukan tentang orang yang abang sokong. Politik ni bukan tentang orang yang abang nak angkat jadi Perdana Menteri. Politik ni bukan tentang individu yang kita nak angkat jadi ahli parlimen. Politik ni adalah bagaimana kita mentadbir urus negara ni bersama. Rakyat dan pemimpin berpisah tiada. Bila sebut kata politik ni pembangkang je plot, pembangkang imbang. Untuk mengimbangi kerajaan. Itu politik. Hari ini politik itukah yang sedang berlaku hari ini? Politik itukah yang sedang berlaku hari ini? Melainkan politik yang berlaku hari ini adalah bagaimana isunya apa dia? Isu dia tidak habis. Daripada dulu sampai hari ini saya ulang tentang harga minyak yang dijanjikan oleh PMN dulu. Saya nak beritahu tuan, jangan kata saya geng PH tau. Jangan kata saya geng PH. Ini politik pada pandangan saya. Politik. Ini politik pada pandangan saya. Politik bukan kita duk ulang kata cerita tentang saya ulang, bukan duk cerita tentang kes liwat, bukan duk cerita tentang ketimpung, bukan itu bukan politik. Itu orang bagi troll. Politik adalah bagaimana kerajaan menjana, membantu, membimbing, memastikan rakyat dia dapat makan. Walaupun ada yang... Syukur Alhamdulillah saya bagi sedikit ulasan
Boleh dengar. Kalau boleh komen dengar. Okey. Saya adalah pro. Saya adalah PAS. Dan kini pro Barisan Nasional. Baik. Jika ditanya kepada saya, dengan apa yang kita nampak hari ini, sikit kita masuk sikit bab politik. Kita perlu beri lagi satu penggal ataupun lebih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana apa? Kerana potensi yang telah dicapai, okey, dalam masa yang singkat ni, sebenarnya luar biasa. Boleh jadi kita yang rakyat ni tak berapa terasa. Tapi level tahap ekonomi negara kita berbanding yang lain, alhamdulillah. Walaupun kita hadapi satu ketika baru ni kita hadapi krisis sikit kan, tapi kita boleh handle. Maknanya Datuk Seri Anwar Ibrahim dia ada geliga dia sendiri. Dapat. Dan dia ada geliga dia sendiri dengan pencapaian yang telah dicapai. Dan saya tak sangka hari ni first time. Pagi. Saya dengar daripada Safarudin yang pro PAS gila-gila. Hari ni dia pun nampak, dia pun celek mata. Maknanya tahniah kepada semua TikTokers, penerangan, memberi kesedaran. Sebab apa? Dulu dia sering kata dekat saya apa? Ustaz basuh pinggan macam aku pun hang tak boleh tarik, hang tak payah sembang. Hari ni, tengok dia cakap apa. Itu nama Nabi. Tetapi adakah Nabi mengambil pendekatan, hoi, maki bang? Tak, bukan. Saya cukup takut nak cakap benda-benda lagu ni tentang. Bukan apa. Orang akan salah anggap, orang akan kata ni politik. Tak. Bukan, ni bukan tentang politik. Ini adalah bagaimana berpolitik. Dan dalam masa yang sama, jangan kita berpolitik sehingga kita lupa garis panduan agama. Yes. PAS ada maki. Mana-mana pun bang. Abang jangan kata PAS saja. Sebab tu saya kata jangan kata saya ni belah-belah mana tau. Saya bercakap. Hari ni dia kata dia tak belah mana-mana dah lah ni. Dulu dia kata kat saya, ni Pak Yus, kalau aku ustaz basuh pinggan pun hang tak boleh tarik ikut hang. Hang tak payah. Betapa cekang dia. Hari ni hampa dengar sendiri. Hampa dengar ke tak? Tak tahu aku dengar seorang. Hampa tak beritahu dengar ke tak? Bunyi sebelah. Itu bukan. Sebab tu politik dia ada kaedah dia. Politik dia ada cara dia. Politik dia ada pendekatan dia. Kalau politik tak dapat mengimbangi keamanan, kalau politik tidak dapat mengimbangi silaturahim, kalau politik menyebabkan berlaku perpecahan yang cukup dahsyat, itu orang tak panggil politik. Itu dipanggil api-api ataupun sedang berlaku pergolakan dalam negara. Alhamdulillah, saya bersyukur. Kena ada semok imbas, kena ada check and balance. Mudah-mudahan kita mendapat. Terima kasih. Orang kata apa? Alhamdulillah, betul Yus. Mudah-mudahan kita mendapat turning point yang terbaik untuk kamu dan aku. Untuk kamu yang menyokong dan untuk aku yang tidak menyokong. Untuk kita seiring sejalan membina negara ni sebelum kita mati dan kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Allahu Akbar. Dia boleh cakap macam ni. Apa tahu siapa dia? Safarudin. Dia boleh cakap macam ni. Yang dulunya betul-betul cekang. Subhanallah. Abang tu tadi. Aku ucap tahniah kepada hampa semua. Pada pagi ni tuan-tuan, kita orang Islam kita kena percaya. Kita orang Islam kita kena percaya satu benda.
Kita kena percaya satu perkara. Kita kena percaya satu orang kata apa? Memang kena percayalah. Hang memang kena percaya. Apa dia? Hang kena percaya ada pertemuan dengan Tuhan. Hang kena percaya ada kehidupan selepas daripada mati. Hang kena percaya yang tu. Hang kena percaya bahawasanya dunia ni bukan habis-habis dulu tu ya. Hang bukan lembu, hang bukan kambing, hang bukan ayam, hang bukan itik. Dunia ni bukan hang mati, orang tanam hang, lepas tu orang balik. Hang pun duduk dalam tu, mereput macam tu kan. Tak. Bukan macam tu. Tetapi hang akan tahu apa yang hang buat atas dunia ni akan ditanya oleh Allah di yaumul mahsyar. Tuan-tuan tengok. Sakit sampai nak minum ayam kena letak daun dalam ayam. Sakit. Tak tahulah nak buat apa dah. Allah Taala uji dengan sakit. Yang tu yang kita kena yakin, kita kena percaya semua. Tengok. Waktu dia pro dulu dia bagi sepenuh tenaga masa dia kepada PAS dulu. Apabila dia sedar, tengok macam mana orang tuduh dia, orang komen dekat dia. Sebab jiwa dia tak boleh terima kebatilan. Hampa terus apa kata kat dia macam mana pun. Dia dah waras. Dia beritahu saya bukan pentaksub. Dia beritahu saya bukan pentaksub. Yang dulunya bising kata pasal makan babi. Hari ni dia pun dah keluar dalam perkataan tu. Lebih baik makan babi. Subhanallah. Terima kasih ya Allah. Sebab dalam hati kita ni, kita tak ada nak rasa benci dekat orang PAS ke kawan-kawan yang... Sebab saya dah kata, mereka perlukan masa. InsyaAllah, masa akan menyedarkan mereka. InsyaAllah. Pendapat tu memberikan kebaikan. Pendapat tu memberikan manfaat. Kita hari ni, orang tak mau, hang A, aku B tak mau. Sebab tu tuan, kena ingat, kehidupan bukan pengak. Kita mati, memutuskan segala kelazatan dulu. Memutuskan segala kelazatan dunia. Putih habis. Tak ada makan, tak ada minum, tak ada follower, tak ada teman, tak ada apa lah dengan kita. Maka balik sungguh-sungguh dalam tanah. Balik sungguh-sungguh dalam tanah. Balik sungguh-sungguh dalam tanah, cuma bawa pakai kain kapan. Kupang tak bawa, RM1 tak bawa, pangkat tak bawa, follower tak bawa, Cara dia, kita macam biasa kan. Atas dunia hang tak mau mengaji. Ni hari ni imam kata aku kat sekolah kan. Atas dunia hang tak pernah terasa teringin nak melangkah kaki pi surau mengaji sifat 20. Hang tak pernah teringin nak mengaji apa dia mukafafah, apa dia mutawassithah, apa dia mughalazah. Hang tak pernah rasa teringin. Hang tak tahu pun apa dia najis mukafafah. Hang haram tak tahu apa pun. Bahagian najis pun hang tak tahu, tak pernah ambil tahu. Bila orang tanya hang mukafafah tu apa, tak tahu. Sedangkan hang kena mengaji. Hang kena tahu apa dia. Mukafafah tu apa dia? Najis yang ringan, air kencing kanak-kanak lelaki yang... Okey, kesimpulan dia. Hati manusia ni adalah milik Allah. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Contoh macam wukong ni. Okey? Boleh jadi hari ni dia masih lagi tidak boleh menerima. Sebab apa? Ada sebab dia tak diterima. Pengalaman. Sebab sentuhan pertama apa yang dia nampak. Dia boleh terima apa yang dia nampak hari ni. Sentuhan pertama tu macam mana. Yang tu lah. Namun sampai masa dia akan sedar juga. Betul tak? Sampai masa dia akan sedar. Sampai masa, insyaAllah,
Kita doakan. Astagfirullahaladzim. Kita doakan insyaAllah. Dia akan sedang sampai masa nanti. Dami kebergantungan kepada dadah. Saya pun orang kata saya dadah ni. Saya orang kata macam-macam. Kedai. Kata macam-macam. Tapi saya biarlah orang nak kata apa pun hang kata lah. Hang nak kutuk, hang kutuk lah. Hang nak buat apa pun hang buat lah. Tetapi selagi mana kehidupan yang aku jalani, aku tak pernah bohong hang, aku tak pernah tipu hang, aku tak pernah ambil duit hang, aku tak pernah ada niat nak menganiaya hang. Hang kata lah. Kerana mungkin Allah Ta'ala tetapkan watak dan peranan hang. Terima kasih Yang Mulia Rezeki. Mungkin Allah Ta'ala tetapkan watak dan peranan kamu yang duk kecam, yang duk hater. Watak dan peranan kamu adalah jadi apa? Jadi Kita tengok macam mana dia boleh berubah. Hamba kenal? Siapa dia? Hamba kenal? Ni hamba Allah ni. satu hari tuan-tuan, Allah Ta'ala akan hadirkan orang-orang yang akan menyakitkan hati tuan-tuan. Terima kasih Pak Yus berkongsi rezeki. Join pula sini Radin. Allahu Akbar. Saya ni macam mana abang? Ni saya tersentuh sikit bab politik 5 minit. 5 minit bab politik ni. Betul. Saya nak beritahu kat abang, saya nak pilih yang mana, saya nak pilih yang sini, saya nak pilih yang sana. Saya rasa saya Allahu Akbar sukar untuk membuat pilihan. Sebab tu saya duduk tengah-tengah orang. Dengar dia kata apa? Saya duduk tengah-tengah. Pelik ke pelik? Tadi buah mula. Ni live tadi. Live dia tadi. Saya masuk live dia masa tu ada 2 orang. Saya tap screen. Dia bagi salam. Assalamualaikum Pak Yus. Wah, Pak Yu dia mula start buka mukadimah dia kata, ni Pak Yu ni, orang yang saya meluat. Dulu ni saya cukup meluat dengan dia. Dia meluat kat aku. Memang dia meluat. Dan saya troll Pak Yus. Saya buat video buat troll. Betul? Dia kata kat aku apa? Apa pun tengok. Kalau Ustaz basuh pinggan macam saya ni, Pak Yus tak boleh tarik ikut Pak Yus. Tak usah dia sembang. Hari ni dia kata apa? Dia duduk tengah-tengah. Kan? Dia pernah buat VTT Pak Yus, betul? Betul? Muhammad. Relax, bertenang. Muhammad Fazil. Ni hakikat. Dia kata, saya dulu cukup meluat dekat Pak Yus. Benci meluat lah. Sampai saya terus Pak Yus. Tapi lama kelamaan saya tengok apa yang Pak Yus cakap. Banyak manfaat saya dapat. Pak Yus main jiwa. Pak Yus main jiwa. Lama kelamaan saya. Dia geng mamu kan. Han dengar terus lah. Nak dengar? Kita dengar. Walaupun orang kata saya ni walanun, padahal mereka yang duk troll saya tuan-tuan. Tak perlu bincang. Betul Pak Yus, betul. Tak perlu bincang pun. Hari ni saya memandang politik. Tak macam mana saya pandang politik. Saya memandang politik ni macam mana saya tak boleh letakkan diri saya. Saya tak boleh bercakap. Saya tak boleh orang kata apa? Nak hurai, nak hujah apa yang dibuat oleh seorang Perdana Menteri. Kerana level pekerjaan dia, apa yang dia buat tak sama dengan macam yang kita buat. Saya bagi satu contoh yang mudah tuan-tuan. Satu contoh yang mudah saya bagi kepada tuan-tuan. Hari ni kita kerja kilang, kerja pejabat. Kita tak pernah bawa parang masuk lautan. Betul tak? Kita tak pernah bawa parang masuk lautan. Maka kita tidak layak untuk nak kata dia ni pasal apa bawa parang. Pasal apa dia masuk hutan bawa parang? Aku tak bawa parang pun. Sebab kita tak duduk tempat dia. Kita
Kita tak duduk di tempat orang yang nak masuk hutan. Kita tak duduk di tempat orang yang nak bekerja cara hutan. Kita bekerja cara pekan. Kita akan buat kerja cara kita. Tiba-tiba kita nak cakap, kita nak berbicara, kita nak, orang kata apa, kita nak berhujah tentang apa yang dia buat. Kita nak tanya pasal apa dia buat, pasal apa dia apa bawa parang, pasal apa dia berkawan dengan DAP, pasal apa dia tak halang konsert, pasal apa dia pi sana, pasal apa dia pi sini, pasal apa dia kata lagu tu, pasal apa dia kata lagu ni. Kita nak cakap, kita tahu ke apa yang sedang dia buat, kita tak tahu. Jadi sebab tu saya beritahu, untuk politik, saya bukan kata tak mau berpolitik. Berpolitik, tetap berpolitik. Kerana tanggungjawab kita adalah memastikan pilihan kita adalah pilihan yang tepat. Itu sahaja. Itu pendapat dan pandangan saya. Sebab tu saya beritahu, itu pendapat dan pandangan saya. Saya nak kata PMA, pasal apa hantar halang kau nak buat konsert? Saya tak tahu pasal apa dia tak halang. Kita melihat pada pandangan mata kita, hanya seorang yang masih bekerja, yang cari makan, yang masih aman dan makmur, berjalan di atas muka bumi Malaysia ni tuan-tuan, di bawah pimpinan Perdana Menteri hari ini. Kita boleh cari makan, boleh cari rezeki, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedangkan ketika ini tuan-tuan, kita melihat apa yang kita lihat di keliling kita ni hari ni, yang kita tengok apa dia? Seluruh negara Islam sedang menuju ke arah kehancuran. Tetapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih jaga, pelihara kita dengan barisan kepimpinan yang ada. Itu saja. Dan mungkin akan datang ke barisan kepimpinan yang lain. Begitulah perjalanan kehidupan kita tuan-tuan. Tetapi yang kita kena ingat, kehidupan kita akan berakhir di mana? Berakhir kelazatan, berakhir nikmat dunia tuan-tuan. Apabila kita mati. Jadi gunakanlah akal yang bijak. Gunakanlah pemikiran. Jangan kita bercakap, jangan kita berhujah. Kita ikut kita. Ada alasan, ada asbab yang kadang-kadang sukar untuk ditelan. Dan tak boleh dia nak cerita pun. Dan kadang-kadang saya bukan kata saya nak puji PMN tau. Tuan-tuan, bukan kata saya nak sembang besar. Saya pernah sepentas dengan PMN. Saya pernah sepentas dengan MB Sanusi. Bukan nak puji. Ketika saya betul-betul aktif dalam politik. Sebagai ketua pemuda. Tempat saya. Lalang, ikut suka abang lah. Nak kata lalang ke apa ke, nak kata apa pun ikut suka abang lah. Saya bukan kata saya Masih. sebelah sini. Saya bukan pentaksub abang. Saya nak beritahu kat abang, saya bukan pentaksub politik. Bila sebut kata politik, dia cerita je politik ni bukan tentang individu bang. Politik ni bukan tentang orang yang abang sokong. Politik ni bukan tentang orang yang abang nak angkat jadi Perdana Menteri. Politik ni bukan tentang individu yang kita nak angkat jadi ahli parlimen. Politik ni adalah bagaimana kita mentadbir urus negara ni bersama. Rakyat dan pemimpin berpisah tiada. Macam tu. Bila sebut kata politik ni, pembangkang je plot, pembangkang, imbang. Untuk mengimbangi kerajaan. Itu politik. Hari ni politik itukah yang sedang berlaku hari ni? Politik itukah yang sedang berlaku hari ni? Melainkan politik yang berlaku hari ni adalah bagaimana isunya apa dia? Isu dia tidak habis. Daripada dulu sampai hari ni saya ulang tentang harga minyak yang dijanjikan oleh PMN dulu. Saya nak beritahu tuan, jangan kata saya geng PH tau. Jangan kata saya geng PH. Ini politik pada pandangan saya. Ini politik pada pandangan saya. Politik bukan kita duk ulang kata cerita tentang saya ulang, bukan duk. Okay. Dia bukan cakap pasal PH. Dia cakap tentang dia sebagai rakyat. Yang setuju, komen setuju. Dia bercakap bukan sebagai orang PAH, bukan sebagai PH. Tapi dia bercakap sebagai seorang rakyat. Dia bercakap itu bersebab. Dia siap bagi contoh dan bersebab. Apa tengok susunan ayat dia macam mana. Mudah faham kan? Mudah faham. Itu kesedaran dalam lubuk hati dia. Apa itu politik? Bukan tentang individu.
Dia sambung. Hampa janganlah hentam dia. Dia pernah bersama dengan hampa. Perjuangkan dengan hampa. Jangan kerana dia macam ni, dia sedap macam ni, hampa kata dia liberal ke apa ke. Hak tu terserah lah. Tapi nya, jangan troll dia pula. Dia sambung. Cerita tentang kes liwat, bukan nak cerita tentang ketimbang, ketimpung, bukan, itu bukan politik. Itu orang bagi troll. Politik adalah bagaimana kerajaan menjana, membantu, membimbing, memastikan rakyat dia dapat makan. Walaupun ada yang tak dapat makan, walaupun ada yang tak bisa tidur bawah jambatan, walaupun ada yang terpaksa bermalam di celah lorong. Relax guys, relax. Korang jangan koyak. Walaupun benci. Sebab ni datang daripada perut hampa. Guys, dulu saya pernah kata, andai kata hang sedap, hang akan jadi lebih daripada aku. Betul tak aku pernah kata? Lah memang hampa marah aku. Hampa tak puas hati aku. Hampa benci kat aku. Tapi insya-Allah satu hari nanti, hampa sedap. Hampa jadi lebih daripada aku. Tengok sikit punya smart, cantik susunan kata-kata. Malah kata-kata dia lebih cantik daripada apa yang saya sampaikan. Jom kita dengar sikit lagi. Bismillah. Tak dapat dinafikan. Bukan Malaysia saja. Bahkan di seluruh dunia mengalami masalah itu. Seluruh dunia mengalami situasi dan keadaan itu. Kepadatan penduduk itu. Semua negara mengalami benda itu. Tetapi sekurang-kurangnya, daripada 37 rakyat Malaysia, bukan 36 juta yang merempat, 1 juta yang menikmati nikmat yang dalam negara ni. Daripada 37 juta umat manusia dalam negara kita, tuan-tuan, mungkin hanya 10,000 saja yang mengalami nasib yang kurang baik, terpaksa tidur bergelandangan. Dan mereka menjadi ujian kepada kita untuk membantu. Politik, sempit tempat tu. Saya nak bagi tahu lagu mana kat tuan-tuan. Politik. Kita setakat ni, aku tak nampak lagi lah hujah secantik ni sama ada daripada pihak belah sini dan sebelah sana. Siapa yang sependapat dengan saya? Susunan dia, penjelasan dia, contoh yang dia bagi, untuk mudah faham tentang apa itu politik yang disampaikan. Nampak? Cantik. Sebab apa? Pengalaman. Alhamdulillah hidayah. Betul, YB. Hidayah milik Allah. Kita ni sampaikan saja. Mukadimah tu aku tak record lah. Sebab aku tak sangka dia nak kata lagu tu. Sebab masa tu dua mata memandang. Aku nak record buat apa? Tapi selepas dia kata, Pak Yu ni aku nak abang kampung ni, Pak Yu. Bahasa tu dah naik sikit-sikit. Pak Yu ni, aku cukup meluat dekat dia ni. Ni orang yang bernama Pak Yu ni. Meluat, memang bencilah meluat. Sehingga kan saya ni Pak Yu, saya ni troll Pak Yu. Buat video troll. Betul aku boleh tengok video. Dia kata apa kat aku? Pak Yus, anda kata hang tak boleh tarik aku, Ustaz basuh pinggan ni. Hang tak payah sembang. Aku okey. InsyaAllah. Sebab hati milik Allah. Kita sambung. Bismillah. Ingat politik ni apa dia? Oh, politik ni aku kata kat hang kata kat aku. Politik ni aku maki hang maki aku. Politik ni aku cari salah hang cari salah aku. Politik ni aku dengan hang ni kira tak ada silaturahim tak jauh yang berlaku hari ini. Sedangkan politik cara Rasulullah, kita tengok bagaimana perjalanan sejarah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, tak dapat nak membina ketamadunan Islam di tempat yang dia beranak. Nabi, tempat Nabi lahir, Nabi tak dapat nak bina ketamadunan Islam. Bahkan orang tolak, orang tendang, orang maki, orang boikot Nabi. Sehebat-hebat pemboikotan yang dilakukan oleh kufar pada ketika itu, apa dia tuan-tuan? Tidak ada urusan nikah kahwin dengan Bani Hashim. Tidak ada urusan nikah kahwin dengan
orang yang memeluk agama Islam. Tidak ada urus niaga dengan orang yang memeluk agama Islam. Melainkan kalau ada pedagang yang datang ke Mekah nak berniaga, kalau beras harga RM4, hang kena jual beras dengan harga RM20. Zaman Nabi. Itu zaman Nabi. Ha? Tetapi adakah Nabi mengambil pendekatan, hoi, wah, maki bang? Tak, bukan. Ha? Saya cukup takut nak cakap benda-benda lagu ni tentang. Bukan apa. Orang akan salah anggap, orang akan kata hang ni politik. Tak. Bukan, ni bukan tentang politik. Ini adalah bagaimana berpolitik. Dan dalam masa yang sama, jangan kita berpolitik sehingga kita lupa garis panduan agama. Pas ada Benda inilah yang selalu saya pesan. Berpolitik bagi ada panduan, ada syarat. Itu yang dia kata Buhawai tadi. Saya benci dengan Pak Yus. Tapi lama-kelamaan bila saya duk tengok Pak Yus ni, saya dapat banyak benda pengetahuan yang saya dapat. Oh, itu dia buka urat. Lepas tu aku pun record. Aku nak tengok apa dia nak sampai. Baru tadi ni. Baru tak sat live tadi. Dia tengah live tu, aku tengah live kat dengan apa. Waktu dia tengah live, aku juga live dengan apa. Siapa dia yang meluat tak sat ni? Awak meluat kat siapa? Yang membolak balikkan hati dia bukan saya. Kami tak ada daya. Ni kami semua tak ada daya. Allah sayang dekat dia. Dia orang yang tahu. Sedar. Dia tahu bab ni. Dulu terlupa seketika. Maknanya Allah juga boleh sedarkan kamu-kamu ni. Hidayah masuk kat dia. Subhanallah. Kau hampa baru tahu hari ni. Aku pun baru dengar dia cakap hari ni. Masa dia kena tipu dekat affiliate tu, aku tengok banyak orang hentam dia. Aku tak hentam. Aku masuk live dia. Aku support. Sembang. Aku tak apa nanti buat dengan aku. Kalau nak buat tak apa buat. Aku ada produk. Apa semua. Macam tu bagi kita sekali tu. Tak apa Pak Yu nanti kita ni pun semua. Kan? Aku tak troll dia. Dia suruh ustaz makan babi kan. Dia pun suruh ustaz makan babi. Aku tak troll. Baru ni. Sebiji macam aku cakap dia buat benda tu. Tapi aku tak troll. Orang tag aku. Aku tak troll dia. Allah pun tetapkan hati aku jangan troll. Anda kata aku teropai. Siapa perasan? Pernah tengok aku troll? Orang hantam aku troll balik. Troll back. Aku biar. Tapi aku konsisten. Buat. Hebatnya Allah, baiknya Allah. Macam ni punya hujah. Agak-agak berapa ramai lagi boleh diselamatkan dalam PAS. Akhirnya Pak Yus dah selamatkan dia. Dah Allah selamatkan dia. Saya tak ada apa. Memanglah ada juga. Kata, hari tu orang kata Kim makan babi. Lah, ada je. Tapi Allah buat macam, aku tak rasa aku nak troll balik. Dan aku tak biasa troll pun. Cumanya, aku simpatilah dengan usaha dia orang buat macam tu pun semua kan. Sebab aku tak ada rasa benci pun dengan dia. Dengan siapa-siapa pun orang PAS dalam dia tak. Tapi, cuma aku nak beritahu kat hampa. Ini aku rasa kali pertama kan. Dia meluahkan perasaan dia. Baru kali pertama kan. Apa pernah dengar sebelum ni? Dia beritahu bab ni. Pernah dengar? Sat aku tengok. Pukul berapa? Tak sat ni pukul 9. 14 minit. Pukul 9 tadi. Live ni pukul 9. Lah pukul apa? 10. Tak sampai 1 jam. Aku punya teknologi kan lah. Jangan main-main. Hampa boleh dengar sini, dengar sana boleh. Aku boleh ni.
Teruskan Pak Yu, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma aku nak tanya hampa lah. Berapa persen kekuatan yang dia mampu selamatkan umat Muhammad daripada disesatkan oleh PAS? Hampa bagi persen aku nak tengok. Silakan. Ni hak dia cakap ni pun menyedarkan ramai orang ni. Dia bagi analogi tadi cukup cantik. Pasal apa PMX tak halang. Saya tak duduk tempat dia. Macam orang bawa parang masuk hutan. Kita tak bawa parang. Kita akan tahu dia bawa parang hutan. Betul ya? Mana kata dia faham? Terima kasih Pak Dosali. Thank you, share. Kita sambung sikit. InsyaAllah. Kan apa tak dengar? Apa pernah dengar? Aku ingat hak ni first time dia baru besar. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni dia cerita pasal bisnes. Nampak tak perubahan? Perubahan yang berlaku. Tapi dia tahu akibat dia. Hampa jangan duk kata aku. Tapi dia kena beritahu kebenaran. Apa itu politik? Apa ni Islam? Jangan tergelincir daripada hukum. Silakan. Maki mana-mana pun bang. Abang jangan kata pas saja. Sebab tu saya kata saya jangan kata saya ni belah-belah mana tau. Saya bercakap. Sebab tu saya beritahu. Saya bercakap bukan mewakili siapa-siapa. Saya bercakap mewakili pandangan saya. Saya meniaga lotion abang ni. Saya meniaga lotion saja. Saya bukannya orang hebat. Saya bukan pengkaji politik, penganalisis politik. Dan itu politik pada pandangan saya. Saya jual lotion, saya jual sabun 50 urut. Saya jual benda-benda betul ya. Itu bukan sebab tu politik dia ada kaedah dia. Politik dia ada cara dia. Politik dia ada pendekatan dia. Kalau politik tak dapat mengimbangi keamanan, kalau politik tidak dapat mengimbangi silaturahim, kalau politik menyebabkan berlaku perpecahan yang cukup dahsyat, tu orang tak panggil politik. Itu dipanggil api-api ataupun sedang berlaku pergolakan dalam negara. Sebab tu tuan-tuan hari ni kena ada semok. Kena ada semok imbas, kena ada check and balance. Mudah-mudahan kita mendapat. Orang kata apa? Alhamdulillah, betul Yus. Mudah-mudahan kita mendapat turning point yang terbaik untuk kamu dan aku. Untuk kamu yang menyokong dan untuk aku yang tidak menyokong. Untuk kita seiring sejalan membina negara ni sebelum kita mati dan kita wariskan kepada generasi yang akan datang, dan mudah-mudahan nikmat itu tetap dapat mereka kecapi dalam keadaan yang sejahtera, insya-Allah. Itu yang kita harapkan tuan-tuan. Dah habis bab politik tak mau dah. Jangan duk tanya dah. Tadi saya nak jawab yang tu ya. Saya nak jawab yang tu ya. Yang abang tu tadi. Berbalik kepada pertemuan kita pada pagi ni tuan-tuan. Kita orang Islam kita kena percaya. Kita orang Islam kita kena percaya satu benda. Kita kena percaya satu perkara. Kita kena percaya satu orang kata apa? Memang kena percayalah. Hang memang kena percaya. Apa dia? Hang kena percaya ada pertemuan dengan Tuhan. Hang kena percaya ada kehidupan selepas daripada mati. Hang kena percaya yang tu. Hang kena percaya bahawasanya dunia ni bukan habis-habis dulu tu ya. Hang bukan lembu, hang bukan kambing, hang bukan ayam, hang bukan itik. Dunia ni bukan hang mati, orang tanam hang, lepas tu orang balik. Hang pun duduk dalam tu, mereput macam tu lah. Tak. Bukan macam tu. Tetapi hang akan tahu apa yang hang buat atas dunia ni akan ditanya oleh Allah di yaumul mahsyar. Nampak tak? Move on lah. Come on lah, move on 75. Please, move on lah. Hang takkan hang nak maki kawan hang lagu tu. Ni kawan hang ni. Move on.
Tak ada siapa buat apa. Tak ada siapa paksa dia. Aku pun tak pernah jumpa dia. Tak pernah. Tak ada siapa-siapa paksa. Itu adalah lahir daripada dia rakyat Malaysia. Orang Islam. Dia cakap dia sebagai orang Islam. Sebab tu hang kena move on. Move on Tuan-tuan tengok. Sakit sampai nak minum ayam kena letak daun dalam ayam. Sakit. Tak tahulah nak buat apa mana. Allah nak uji dengan sakit. Yang tu yang kita kena yakin, kita kena percaya semua. Dan apabila kita mati, apabila kita bangkit di padang mahsyar. Sebab tu tuan-tuan, bila kita mati, Tok Imam duduk atas. Tok Imam hampak tikang duduk atas, bini kita di rumah duduk teriak, kawan-kawan kita duduk tengok orang mati dah hang noh. Ya Allah, tak ada dah kat follow TikTok hang tak ada dah. Allahu akbar apa ni, tak apalah nak buat guna hidup lagu tu. Orang kata macam kita apa orang kata duduk atas kubur dia. Kalau belah kampung saya dah hampak tikang mengkuang, tu 3 orang tok katib akan bersedia untuk baca takin. Tu last tu. Last. Hang nak dengar pun hang kena dengar, hang tak mau dengar bagi suka hang lah. Hari ni bila ada orang cakap hang kutuk. Apabila ada orang cakap hang hina, kerana apa? Kerana tak sepahaman politik dengan hang. Hang bukan nak ambil, hang bukan nak dengar, hang bukan nak tabayun. Hang maki dia Dia tak tahu hang maki dia. Hang kata kat dia move on, hang kata kat dia macam tu Dia pun tak tahu. Hang kena ingat pada beritahu. Satu masa nanti kita akan masuk dalam kubur. Kita akan sampai menghadap Allah. Dipertanggungjawabkan ke atas kita. Allahu Akbar. Hang bukan nak ambil untuk fikir, tapi hang jadikan modal politik hang. Pam. Kenapa? Kerana hang A, aku B. Kerana hang A, aku B, maka aku tak mau dengar lah pendapat hang. Mampu fikir hang. Sedangkan Nabi, walaupun pendapat tu datang daripada Yahudi, Nabi ambil. Sedangkan Sayyidina Ali karamullah, menantu Nabi, dia tunjuk kepada kita bagaimana dia terima pendapat tu seorang Yahudi. Dia terima pendapat tu walaupun daripada seorang Yahudi, kerana pendapat tu betul, pendapat tu memberikan kebaikan, pendapat tu memberikan manfaat. Kita hari ni orang tak mau hang A aku B tak mau. Sebab tu tuan kena ingat, kehidupan bukan pengak. Kita mati memutuskan segala kelazatan dulu. Nampak kesedaran dia macam mana? Penerangan dia masuk. Tu dia. Memutuskan segala kelazatan dunia. Putih habis. Tak ada makan, tak ada minum, tak ada follower, tak ada teman, tak ada apa dah dengan kita. Maka balik sungguh-sungguh dalam tanah. Balik sungguh-sungguh dalam tanah. Balik sungguh-sungguh dalam tanah, cuma bawa pakai kain kapan. Sekupang tak bawa, RM1 tak bawa, pangkat tak bawa, follower tak bawa. Cara dia, kita macam biasa kan? Free. Atas dunia hang tak mau mengaji. Ni hari ni Tok Imam kata aku kat sekolah kan. Atas dunia hang tak pernah terasa teringin nak melangkah kaki pi surau mengaji sifat 20. Hang tak pernah teringin nak mengaji apa dia mukafafah, apa dia mutawassithah, apa dia mughalazah. Hang tak pernah rasa teringin. Hang tak tahu pun apa dia najis mukafafah. Hang haram tak tahu apa pun. Bahagian najis pun hang tak tahu, tak pernah ambil tahu. Bila orang tanya hang mukafafah tu apa, tak tahu. Sedangkan hang kena mengaji, hang kena tahu apa dia mukafafah tu, apa dia najis yang ringan, air kencing kanak-kanak lelaki yang tak minum apa. Okey, sementara ada ni dah ada tu automatik lah. Okey, sementara kita teruskan iklan sat. Yang mana nak dapatkan sabun ni percuma, sabun marjan hak kecil ni percuma, dapatkan sabun ni satu. Okey, di dalam live ni screenshot live ni. Okey, lepas tu dekat bio ada beg kuning,
InsyaAllah, ambil nombor wasabi saya sekali, gambar screenshot tu, send dekat wasabi saya. Nanti, bila dah order ni, saya akan hadiahkan sabun marjan yang saiz 30 gram ni. Okey? Bismillah. Okey, saya buka beg kuning, saya buka asal Tapi yang berkena cepat sebab saya buka tak lama. Baik, sambung. Bismillah. Apa? Kecuali susu ibunya sahaja. Hang kena tahu sebab apa? Kena tahu bukan sebab najis. Kena tahu sebab hang kena tahu cara nak membersihkan najis. Cara nak membersihkan kotoran. Kalau tak bersih kotoran tu dengan elok, maka semayang pun tak sah atas dia. Apa yang hang buat amal ibadah akan itu batal. Terutamanya amal ibadah yang ada wudu. Sebab kita mengaji. Tak mau mengaji tu. Oi, kita kena beza pahaman politik lah. Tak mau sembang lah. Macam saya dengan Pak Yuh mula-mula tu. Tuan-tuan kenal lah Pak Yuh ni. Saya dulu kalau Pak Yuh cakap sikit saya terus. Sikit lah Pak Yuh cakap saya terus tu. Dulu. Lepas tu bila saya jumpa dengan Tok Guru saya tuan. Tok Guru Pondok Jeneri. Ustaz Haji Zakaria. Masih hidup lagi masa sekarang. Tok Guru Haji Zakaria. Satu benda dia kata kat saya. Satu benda yang dia kata. Dia bagi tahu kat saya satu benda. Dia kata, mu kenal Fir'aun. Saya kata kenal. Tak kenal lah tu. Saya bagi Pak Long. Tak kenal Pak Long Fir'aun. Dia kata Fir'aun, Allah Ta'ala sebut nama dalam Quran. Allah Ta'ala sebut nama Fir'aun dalam Quran sebagai manusia yang paling derhaka. Sehingga Fir'aun mengaku, Ana Rabbukumul A'la. Akulah Tuhan. Fir'aun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia kata, sehari berapa kali kita maki Fir'aun? Sehari berapa kali mu maki Fir'aun? Sedangkan Fir'aun mengaku Tuhan. Kita tak bisa duk maki dia tu. Kadang-kadang tak pernah duk maki pun. Habis. Ni hang duk tadi ni hang duk maki kawan hang, hang hina kawan hang, hang kutuk kawan hang oleh kerana perbezaan pahaman politik. Sedangkan hanya berbeza pahaman politik. Dia bukan mengaku Tuhan pun. Dia cuma menyuarakan apa yang dia rasa. Kadang-kadang mungkin dia emosi. Dia maki tu. Habis takkan sampai nak memutuskan silaturahim. Bila saya fikir buah tu tuan-tuan, saya slow sikit. Saya bukan slow lah. Saya mula menggunakan pendekatan yang lain lah. Lagu tu lah tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan bagi manfaat. Berbalik kepada yang tadi ni tuan-tuan. Bila mati putus kelalatan. Masuk dalam apa? Masuk dalam kubur. Siapa dia yang boleh bawa follower dia? Seorang sudah masuk dalam kubur. Saya respect. Saya ada 115,000 follower. Okay, Assalamualaikum. Balang. Assalamualaikum, Balang. Ya. Assalamualaikum, Pak Yul. Waalaikumsalam. Sat. Apa ni? Tu, Pak Lang dah bagi nombor telefon kat Pak Yul tu. Tengok dalam komen. Pak Yul okey. telefon kat Pak Lang balik. No? Ya. Tu, dah. Scroll balik. Ada tu. Alright. Nak order sabun tu. Datuk. Apa ni? Datuk duk tanya nombor telefon. Pak Lang kata nanti. Pak Lang dah hantar kat Pak Yul. Mungkin Pak Yul tak tengok tu. Ada tengok. Saya pun bagi dah nombor saya kat Pak Lang. Saya bagi tak? Pak Lang dalam kenderaan ni. Line tak ubah kerja. Pak Lang. Ya. Pak Yul ambil. Dah ambil lah. Dah tengok nombor tu. Nombor telefon tu. Dah tengok dah. Nombor saya pun saya dah bagi dah dalam tu. Tu dah ada dalam komen. Dalam komen tu saya dah bagi nombor. Dulu. Dalam Okey. line tak clear. Alright. Okey, Balang. Okey. Nanti WhatsApp kat Balang. Baik. Baik, Balang. InsyaAllah. Datuk nak nombor telefon tu. Dia nak tanya. Ada. Saya bagi lah. Nombor saya bagi. Dia nombor sabun. Alright. Okey. Okey, Pak Yul. Okey, Pak Lang turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Semua dengar. Sebenarnya ada panjang lagi. Panjang jugalah. Ni berlaku secara spontan. Saya tanya apa? Andai kata Saparudin ni pun yang begitu kita kata cekang, Allah Ta'ala jentik hati dia. Yang banyak hujah yang ada, Allah Ta'ala bagi kesedaran kat dia. Subhanallah.
Allah Ta'ala hadirkan dia guru dia. Tok guru dia. Dia beritahu Azad tu guru dia. Tok guru dia tanya dia, tanya dia. Dah. Tak ada. Yang hampa duk maki-maki kat bawah tu, dekat dia pasal apa? Dia dah hampa tanya. Sebenarnya bukan aku tanya, orang lain tanya. Dia nak menega dah, jual minyak angin, jual sabun ni, dia menega dah. Tapi dah hampa tanya. Pak Tam ada nak buat apa-apa kesimpulan, Pak Tam? Setelah melihat perkara ni, mesti semua ramai yang terkejut. Allahu Akbar. Mesti ramai yang terkejut. Sampai lapang lah aku. Doakan lah mudah-mudahan. Allah Ta'ala pemudahkan. Alhamdulillah. Sarun. Subhanallah. Untuk akaun yang pertama. Ni akaun kedua. Saya ada 115,000 follower. Kalau seorang saya follower, saya beri teman saya. Besar tu orang kan? Tak ada. Melainkan yang akan teman kita siapa? Quran. Yang akan teman kita Quran. Ini jadi pelik dia berkata macam mana Quran nak teman. Pasal apa lah Quran nak teman. Jangan buat pelik. Allah Ta'ala kata yang tu. Pegang yang tu sudah. Kalau Allah kata taat pada pemerintah. Yang tu. Hang tak usah duk acah-acah lah. Derhaka ke apa ke. Allah kata taat dengan perintah. Hang sabar. Hang buat sudah. Hang tak usah buat pelik. Allah kata tu. Hang jangan ubah. Jangan duk ubah. Allah kata tu. Sorry. Aku tak boleh buka beg kuning. Apa kena pergi kat Bayu? Apa pergi kat Bayu? Apa screenshot ni? Allah kata tu ikut sudah. Han nak ubah hukum apa? Han jangan jadi macam Tok Guru hang. Han jangan jadi macam dia awang dan juga yang lepas-lepas. Hak duk adalah dan juga yang lepas-lepas. Jangan jadi macam tu. Jangan jadi khawarij. Jangan jadi burak pemberontak di mata Islam, di mata agama kita. Sudah. Dia bercakap jelas tak saat ni. Bukan tentang parti saja, tapi tentang kerosakan generasi akan datang. Yang apa tengok generasi yang rosak, pembawakan dia macam mana? Benda kotor tak pernah lekang kat mulut dia. Sebab apa? Tok guru mereka kencing berdiri. Anak murid kencing berlari. Ini dia. Takkan nak jadi macam Syria. Sebuah negara yang merdeka, bila ikut khawarij, menentang kerajaan, tumbang kerajaan. Hari ini, keturunan mereka mengemis di negara sendiri. Habis rosak. Dia cakap tentang apa? Politik tentang apa? Bukan tentang sokongan. Tapi tentang kestabilan. Tak ada politik kestabilan, tak boleh. Hampa jangan ingat politik macam main bola sepak. Suka-suka nak runtuh kerajaan, suka-suka. Nak berpolitik, celek politik betul-betul. Nak beragama, celek agama betul-betul. Jangan mengikut macam buruk kakak tua. Yang merugikan diri sendiri juga generasi yang akan datang. Han tengok apa jadi di Kelantan. 90 tahun. Dia pajak lagu tu. Berapa generasi tak dapat? Hang umur hang berapa? Dia pajak dah 99 tahun. Tak silap aku.
99 tahun tu generasi tu hilang. Nak tinggal apa? Dekat generasi akan datang. Hak generasi hari ni tak dapat, akan datang akan dapat sisa. Punca apa? Punca kesalahan kita. Kita salah ambil orang mentadbir. Sebab tu jangan main-main. Apa yang dia cakap tentang Perdana Menteri Malaysia? Apa dengar ke tak? Dia cakap apa pasal PMX? Apa dengar ke tak dengar? Pak Yus ni dia suka main emosi orang. Tuan-tuan, sebab tu antara kepakaran dia, sebab tu dia seorang orang yang bekerja di bidang di bidang memulihkan pesakit-pesakit yang mengalami kebergantungan kepada dadah. Saya pun orang kata saya dadah. Saya orang kata macam-macam. Kata macam-macam. Tapi saya biarlah orang nak kata apa pun hang katalah. Hang nak kutuk, hang kutuklah. Hang nak buat apa pun hang buatlah. Tetapi selagi mana kehidupan yang aku jalani, aku tak pernah bohong hang. Apa punca dia kata lagu ni? Pak Yus ni dia suka main emosi orang. Tuan-tuan, sebab tu. Ni ayat dia mula-mula. Bila aku masuk, aku salam tak bagi apa tak bagi, aku cuba tap skrin dia. Dia yang bagi salam kat aku. Assalamualaikum Pak Yus. Aku pun jawab Waalaikumsalam. Pak Yus ni. Pak Yus ni, dia mula start. Orang yang saya meluat, tak silap meluat, benci, yang tak suka. Memang saya tak suka. Sampai setiap kali saya troll Pak Yus. Tapi lama-kelamaan saya kenal Pak Yus, lama-kelamaan saya jadi. Itu yang dia berkeluar perkataan tu. Pak Yus ni main emosi. Pak Yus ni dia suka main emosi orang. Tuan-tuan, sebab tu antara kepakaran dia, sebab tu dia seorang orang yang bekerja di bidang di bidang memulihkan pesakit-pesakit yang mengalami kebergantungan kepada dadah. Saya pun orang kata saya dadah. Saya orang kata macam-macam. Tengok sikit, kita ambil sikit. Sampai dekat bahagian macam. Tapi saya biarlah orang nak kata apa pun hang katalah. Hang nak kutuk, hang kutuklah. Hang nak buat apa pun hang buatlah. Tetapi selagi mana kehidupan yang aku jalani, aku tak pernah bohong hang, aku tak pernah tipu hang, aku tak pernah ambil duit hang, aku tak pernah ada niat nak menganiaya hang. Hang katalah. Kerana mungkin Allah Ta'ala tetapkan watak dan peranan hang. Terima kasih Abu Rezeki. Mungkin Allah Ta'ala tetapkan watak dan peranan kamu yang duk kecam, yang duk hater. Watak dan peranan kamu adalah jadi apa? Jadi manusia yang menyakitkan hati orang. Hati-hati. Kerana bila Allah Ta'ala pilih kamu untuk menyakitkan hati orang, bimbang satu hari tuan-tuan, Allah Ta'ala akan hadirkan orang-orang yang akan menyakitkan hati tuan-tuan. Terima kasih Pak Yus berkongsi rezeki. Join belah sini Radin. Allahu Akbar. Saya ni macam mana abang? Ni saya sentuh sikit bab politik 5 minit. 5 minit bab politik ni. Saya nak beritahu kat abang, saya nak pilih yang mana, saya nak pilih yang sini, saya nak pilih yang sana. Saya rasa saya Allahu Akbar. Sukar untuk membuat pilihan. Sebab tu saya duduk. Sukar membuat pilihan. Adakah dia kembali, dia dah nak pilih yang lain daripada yang dulu, dan hari ini sukar membuat pilihan. Siapa dalam ni yang dalam situasi macam sahabat kita, yang dulunya daripada PAS, hari ini mula sukar membuat pilihan? Silakan komen saya. Memang dah tak lepas lah dengan PAS pun, tak lepi, tak boleh nak lepas. Sebab apa? Sebab Islam, sebab agama. Sebab tak boleh. Dah tak boleh terima. Siapa yang dalam
situasi yang macam tu? Boleh kongsi kan? Boleh kongsi kan? Pasal apa dia masuk hutan bawa parang? Aku tak bawa parang pun. Sebab kita tak duduk tempat dia. Kita tak duduk di tempat orang yang nak masuk hutan. Kita tak duduk di tempat orang yang nak bekerja cara hutan. Kita bekerja cara pekan. Kita akan buat kerja cara kita. Tiba-tiba kita nak cakap, kita nak berbicara, kita nak, orang kata apa, kita nak berhujah tentang apa yang dia buat. Kita nak tanya pasal apa dia buat, pasal apa dia apa bawa parang, pasal apa dia berkawan dengan DAP, pasal apa dia tak halang konsert, pasal apa dia pi sana, pasal apa dia pi sini, pasal apa dia kata lagu tu, pasal individu bang. Politik ni bukan tentang orang yang abang sokong. Politik ni bukan tentang orang yang abang nak angkat jadi Perdana Menteri. Politik ni bukan tentang individu yang kita nak angkat jadi ahli parlimen. Politik ni adalah bagaimana kita mentadbir urus negara ni bersama. Rakyat dan pemimpin berpisah tiada. Macam tu. Dia sebut kata politik ni pembangkang je, plot pembangkang, imbang. Untuk mengimbangi kerajaan. Itu politik. Hari ni politik itukah yang sedang berlaku hari ni? Politik itukah yang sedang berlaku hari ni? Melainkan politik yang berlaku hari ni adalah bagaimana isunya apa dia? Isu dia tidak habis. Daripada dulu sampai hari ni saya ulang tentang harga minyak yang dijanjikan oleh oleh PMN dulu. Saya nak beritahu tuan, jangan kata saya geng PH tau. Jangan kata saya geng PH. Ini politik pada pandangan saya. Ini politik pada pandangan saya. Politik bukan kita duk ulang kata cerita tentang saya ulang, bukan duk cerita tentang kes liwat, bukan duk cerita tentang ketimbang, ketimpung, bukan, itu bukan politik. Itu orang bagi troll. Politik adalah bagaimana kerajaan menjana, membantu, membimbing, memastikan rakyat dia dapat makan. Walaupun ada yang tak dapat makan, walaupun ada yang tak bisa tidur bawah jambatan, walaupun ada yang terpaksa bermalam di celah lorong, tak dapat dinafikan. Bukan Malaysia saja, bahkan di seluruh dunia mengalami masalah itu. Seluruh dunia mengalami situasi dan keadaan itu. Kepadatan penduduk itu, semua negara mengalami benda itu. Tetapi sekurang-kurangnya daripada 37 rakyat Malaysia, bukan 36 juta yang merempat, 1 juta yang menikmati nikmat yang dalam negara ni. Daripada 37 juta umat manusia dalam negara kita tuan-tuan, mungkin hanya 10,000 sahaja yang mengalami nasib yang kurang baik, terpaksa tidur bergelandangan. Dan mereka menjadi ujian kepada kita untuk membantu. Politik, sebab tu saya nak bagi tahu lagu mana kat tuan-tuan. Politik. Kita dia ingat politik ni apa dia? Oh, politik ni aku kata kat hang kata kat aku. Politik ni aku maki hang maki aku. Politik ni aku cari salah hang cari salah aku. Politik ni aku dengan hang ni kira tak ada silaturahim tak jauh yang berlaku hari ni. Sedangkan politik cara Rasulullah, kalau kita tengok bagaimana perjalanan sejarah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, tak dapat nak membina ketamadunan Islam di tempat yang dia beranak Nabi. Tempat Nabi lahir, Nabi tak dapat nak bina ketamadunan Islam. Bahkan orang tolak, orang tendang, orang maki, orang boikot Nabi. Sehebat-hebat pemboikotan yang dilakukan oleh kufar pada ketika itu, apa dia tuan-tuan? Tidak ada urusan nikah kahwin dengan Bani Hashim. Tidak ada urusan nikah kahwin dengan orang yang memeluk agama Islam. Tidak ada urus niaga dengan orang yang memeluk agama Islam. Melainkan kalau ada pedagang yang datang ke Mekah nak meniaga, kalau beras harga RM4, hang kena jual beras dengan harga RM20. Zaman Nabi. Itu zaman Nabi. Tetapi adakah Nabi mengambil pendekatan hoi maki bang? Bukan. Saya cukup takut nak cakap benda-benda lagu ni tuan-tuan. Bukan apa. Orang akan salah anggap, orang akan kata ni politik. Bukan, ni bukan tentang politik. Ini adalah bagaimana
berpolitik dan dalam masa yang sama jangan kita berpolitik sehingga kita lupa garis panduan agama. PAS ada maki mana-mana pun bang. Abang jangan kata PAS saja. Sebab tu saya kata jangan kata saya ni belah-belah mana tau. Saya bercakap. Sebab tu saya beritahu. Saya bercakap bukan mewakili siapa-siapa. Saya bercakap mewakili pandangan saya. Saya menjaga lotion abang ni. Saya menjaga lotion saja. Saya bukannya orang hebat. Saya bukan pengkaji politik, penganalisis politik. Dan itu politik pada pandangan saya. Saya jual lotion, saya jual sabun 50 rut, saya jual benda-benda betul ya. Itu bukan sebab tu politik dia ada kaedah dia, politik dia ada cara dia, politik dia ada pendekatan dia. Kalau politik tak dapat mengimbangi keamanan, kalau politik tidak dapat mengimbangi silaturahim, kalau politik menyebabkan berlaku perpecahan yang cukup dahsyat, tu orang tak panggil politik. Itu dipanggil api-api ataupun sedang berlaku pergolakan dalam negara. Sebab tu tuan-tuan hari ni kena ada semok imbas, kena ada check and balance. Mudah-mudahan kita mendapat, orang kata apa, alhamdulillah, betul Pak Yus, mudah-mudahan kita mendapat turning point yang terbaik untuk kamu dan aku, untuk kamu yang menyokong dan untuk aku yang tidak menyokong, untuk kita seiring sejalan membina negara ni sebelum kita mati dan kita wariskan kepada generasi yang akan datang, dan mudah-mudahan nikmat itu tetap dapat mereka kecapi dalam keadaan yang sejahtera, insya-Allah. Itu yang kita harapkan tuan-tuan. Dah habis bab politik, tak mau dah. Jangan duk tanya dah. Tadi saya nak jawab yang tu ya. Saya nak jawab yang tu ya. Yang abang tu tadi. Berbalik kepada pertemuan kita pada pagi ni tuan-tuan, kita orang Islam kita kena percaya. Kita orang Islam kita kena percaya satu benda. Kita kena percaya satu perkara. Kita kena percaya satu orang kata apa? Memang kena percayalah. Hang memang kena percaya. Apa dia? Hang kena percaya ada pertemuan dengan Tuhan. Hang kena percaya ada kehidupan selepas daripada mati. Hang kena percaya yang tu. Hang kena percaya bahawasanya dunia ni bukan habis-habis dulu tu ya. Hang bukan lembu, hang bukan kambing, hang bukan ayam, hang bukan itik. Dunia ni bukan hang mati, orang tanam hang, lepas tu orang balik. Hang pun duduk dalam tu, mereput macam tu lah. Tak. Bukan macam tu. Tetapi hang akan tahu apa yang hang buat atas dunia ni akan ditanya oleh Allah di yaumul mahsyar. Tuan-tuan tengok, sakit sampai nak minum ayak kena letak daun dalam ayak. Sakit. Tak tahulah nak buat apa lah. Allah nak uji dengan sakit. Yang tu yang kita kena yakin, kita kena percaya semua. Dan apabila kita mati, apabila kita bangkit di padang mahsyar, sebab tu tuan-tuan, bila kita mati, Tok Imam duduk atas. Tok Imam hampak tikar duduk atas, bini kita di rumah duduk teriak, kawan-kawan kita duduk tengok orang mati dah hang noh. Ya Allah, tak ada dah kat follow TikTok hang, tak ada dah. Allahu akbar, apa ni, tak apalah nak buat guna hidup lagu tu. Orang kata macam kita apa orang kata duduk atas kubur dia. Kalau belah kampung saya dah hampak tikar mengkuang, tu 3 orang tok katib akan bersedia untuk baca takin. Tu last tu, last. Hang nak dengar pun hang kena dengar, hang tak mau dengar bagi suka hang lah. Hari ni bila ada orang cakap hang kutuk, apabila ada orang cakap hang hina, kerana apa? Kerana tak sepahaman politik dengan hang. Hang bukan nak ambil, hang bukan nak dengar, hang bukan nak tabayun, hang bukan nak ambil untuk fikir, tapi hang jadikan modal politik hang. Pam. Kerana apa? Kerana hang A, aku B. Kerana hang A, aku B, maka aku tak mau dengar lah pendapat hang, mampu fikir hang. Sedangkan Nabi, walaupun pendapat itu datang daripada Yahudi, Nabi ambil. Sedangkan Sayyidina Ali karamullah, menantu Nabi, dia tunjuk kepada kita bagaimana dia terima pendapat dari seorang Yahudi.
Dia terima pendapat tu walaupun daripada seorang Yahudi. Kerana pendapat tu betul. Pendapat tu memberikan kebaikan. Pendapat tu memberikan manfaat. Kita hari ni, orang tak mahu. A aku B tak mahu. Sebab tu tuan, kena ingat. Kehidupan bukan pengak. Kita mati. Memutuskan segala kelazatan dunia. Memutuskan segala kelazatan dunia. Putih habis. Tak ada makan, tak ada minum, tak ada follower, tak ada teman, tak ada apa dah dengan kita. Maka balik sungguh-sungguh dalam tanah. Balik sungguh-sungguh dalam tanah. Balik sungguh-sungguh dalam tanah, cuma bawa pakai kain kapan. Sekupang tak bawa, RM1 tak bawa, pangkat tak bawa, follower tak bawa. Follower cara dia, kita macam biasa kan. Atas dunia hang tak mau mengaji. Ni hari ni Cik Imam kata aku kat sekolah kan. Atas dunia hang tak pernah terasa teringin nak melangkah kaki pi surau mengaji sifat 20. Hang tak pernah teringin nak mengaji apa dia mukafafah, apa dia mutawassithah, apa dia mughalazah. Hang tak pernah rasa teringin. Hang tak tahu pun apa dia najis mukafafah. Hang haram tak tahu apa pun. Bahagian najis pun hang tak tahu, tak pernah ambil tahu. Bila orang tanya hang mukafafah tu apa, tak tahu. Sedangkan hang kena mengaji, hang kena tahu apa dia. Mukafafah tu apa dia? Najis yang ringan, air kencing kanak-kanak lelaki yang tak minum apa-apa kecuali susu ibunya sahaja. Hang kena tahu sebab apa? Kena tahu bukan sebab najis, kena tahu sebab hang kena tahu cara nak membersihkan najis, cara nak membersihkan kotoran. Kalau tak bersih kotoran tu dengan elok, maka semayang pun tak sah atas dia. Apa yang buat amal ibadah akan itu batal. Terutamanya amal ibadah yang ada wudu. Maka kena mengaji. Tak mau mengaji kita. Kita kena beza pahaman politik lah. Tak mau sembang lah. Macam saya dengan Pak Yus mula-mula tu. Tuan-tuan kenal lah Pak Yus ni. Saya dulu kalau Pak Yus cakap sikit saya terus. Sikit lah Pak Yus cakap saya terus tu. Dulu. Tapi bila saya jumpa dengan Tok Guru saya tuan. Tok Guru Pondok Jeneri, Ustaz Haji Zakaria, masih hidup lagi sekarang. Tok Guru Haji Zakaria. Satu benda dia kata kat saya. Satu benda yang dia kata, dia bagi tahu kat saya satu benda. Dia kata, mu kenal Firaun. Saya kata kenal, tak kenal lah tu. Saya bagi Pak Long, tak kenal Pak Long Firaun. Dia kata Firaun, Allah Ta'ala sebut nama dalam Quran. Allah Ta'ala sebut nama Firaun dalam Quran sebagai manusia yang paling derhaka. Sehingga kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Firaun mengaku ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan. Firaun, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia kata sehari berapa kali kita maki Firaun? Sehari berapa kali mu maki Firaun? Sedangkan Firaun mengaku Tuhan. Kita tak bisa duk maki dia tu. Kadang-kadang tak pernah duk maki pun. Habis. Ni hang duk dalam dunia duk maki kawan hang, habis hina kawan hang, duk kutuk kawan hang oleh kerana perbezaan pahaman politik. Sedangkan hanya berbeza pahaman politik. Dia bukan mengaku Tuhan pun. Dia cuma menyuarakan apa yang dia rasa. Kadang-kadang mungkin dia emosi, dia maki dia. Habis takkan sampai nak memutuskan silaturahim. Bila saya fikir buah tu tuan-tuan, saya slow sikit. Saya bukan slow lah, saya mula menggunakan pendekatan yang lain lah. Dah betul lah tuan-tuan, insyaAllah mudah-mudahan bagi manfaat. Berbalik kepada yang tadi ni tuan-tuan, bila mati putus kelezatan, masuk dalam apa? Masuk dalam kubur. Siapa dia yang boleh bawa follower dia? Seorang sudah masuk dalam kubur, saya respect lah. Saya ada 115,000 follower untuk akaun yang pertama. Ni akaun kedua. Saya ada 115,000 follower. Kalau seorang saya follower, saya beli teman saya. Besar tu orang kan? Tak ada. Melainkan yang akan teman kita siapa? Quran. Yang akan teman kita pun Quran. Ini jadi pelik dia berkata macam mana Quran nak teman? Pasal apa lah Quran nak teman? Jangan buat pelik. Allah Ta'ala kata yang tu. Pegang yang tu sudah. Kalau Allah dan Nabi sebut kata Quran yang akan teman kamu, dia teman lah. Tak hidup pelik dah abang tu. Tak hidup tanya, tak hidup takwil, tak payah duk tanya. Duk mai tanya sanad mana sanad sini, tak payah. Yang sebut Allah sahih, dah cukup tutup buku bab tu. Bila masuk dalam kubur tuan-tuan,
Dulu malah mengaji, dulu malah pergi kuliah, dulu malah ambil tahu langsung pasal agama, dulu malah ambil tahu langsung apa benda yang baik. Tak peduli. Hang kira hidup hang nak cari makan, hidup hang nak make up kereta, hidup hang nak cari tempat viral, hidup hang nak orang kenal hang, hidup hang tu hidup kehidupan hang. Bila hang mati dalam kubur, Tok Imam duduk atas tu, apa dia kata Tok Imam? Yang pertama, wahai Safaruddin bin Ismail, saya sebut nama saya ni. Saya tak sebut nama abang, saya sebut nama abang Mas Ahmad saya pula. Wahai Safaruddin bin Ismail, ketahuilah olehmu bahawa hari ini terputuslah sudah kehidupan kamu dengan anak-anak bini, dengan harta, dengan kekayaan, dengan pangkat. Maka kamu akan tinggal dalam ni. Tok Imam abang asal dah, tak bagi tarikh dah tu. Masuk penjara dah tarikh. Hakim kata kena bunuh sampai 2026 balik. Okey, alhamdulillah 2026 balik. Boleh makan, boleh minum, boleh berjalan, boleh bergelak, boleh buat macam-macam ni. Duduk dalam kubur. Tok Imam kata handuklah lah ni. Sehinggalah kamu dibangkitkan. Masa tu tuan-tuan nak bayang apa ni? Ya Allah, lamanya. Allah tak biasa alami kehidupan yang macam ni, tak biasa alami. Dulu kita duk dengar ya, dulu kita orang duk cerita ya, dulu orang duk bagi tahu ya bahawa mati ni macam ni. Dengan sakit mati duk rasa lagi. Dengan jiwa rasa tak tenang, tak tenteram. Tok Imam pula duk pesan aku tu, duduklah dalam ni, kami nak balik lagi. Kami pun tak duduk hang. Hang duduklah dalam kubur ni, hang duduk diam sampai dah dibangkitkan. Tok Imam tak sebut tarikh nak bangkit bila. Kalau dia sebut tarikh, gagah pergi sonok maknanya. Tok Imam kata tak lama, hang duduk ni dalam 4 tahun pada masyarakat. Oh, kita kata lega 4 tahun dah duduk dalam kubur. Tak apa. Kena balun, kan tak kena balun. Kita 4 tahun dah kita boleh fikir tu. Tapi Tok Imam sendiri tak ada tarikh. Tok Imam tak tinggallah kamu di dalam lubang yang sempit ni. Duduklah kamu. Tok Imam kata. Tok Imam pesan kita kat kita lagu tu. Dan dia beritahu kat kita pula, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Yakinlah kamu bahawasanya kamu dijadikan daripada tanah, kamu dimasukkan kepada tanah, dan kamu akan dibalikkan, dibangkitkan di padang mahsyar. Daripada tanah juga kamu akan dibangkitkan. Kita kata baru kita fikir dia, Allahu Akbar. Betul aku ni, rupanya pengakhiran aku macam ni noh. Rupanya kematian ni betul-betul jadi noh. Rupanya sungguh noh. Aku duk buat mudah atas dunia dulu. Ya Allah. Semayang tengah terbalik. Sedekah kerikut. Kerja duk kata ke orang, hati busuk. Duk mengutuk orang. Rupanya kematian ni benar. Kematian ni rupanya benar. Ramai manusia yang Allah dia baru dia sedang bahawasanya selama ini dia telah melalui satu kehidupan yang sia-sia. Pada masa tu baru dia sedang harta dia sia-sia. Pada masa tu baru dia sedang pakaian dia yang mahal-mahal semua sia-sia. Pada masa tu baru dia sedang kereta mewah dia sia-sia. Pada masa tu baru dia sedang wai suku dia sia-sia. Pada masa tu baru dia sedang dia beli rumah 3-4 biji sia-sia. Pada masa itu baru dia sedang bahawasanya pangkat darjat Datuk Seri Tan Sri yang dimiliki masa atas muka bumi dulu hanyalah perkara yang sia-sia yang berlaku dalam kubur. Dah lepas Imam kata apa lagu tu, Imam kata selepas ini jika datang kepada kamu 2 malaikat, janganlah kamu takut ataupun jangan kamu gentar. Mereka juga makhluk Allah seperti kamu. Tu Imam kata mentor saya kat kita tuan-tuan. Tu Imam kata lepas ni kalau mai 2 malaikat, hang jangan takut, hang jangan gentar. Mereka pun makhluk Allah macam kamu. Hang tu Imam, hang duk banyak, hang sendiri pun tak bisa jumpa dengan munkar nakir. Tiba-tiba hang pesan kat aku jangan takut, jangan gentar. Hang bisa tengok kat muka mereka, munkar nakir datang dalam keadaan yang macam mana? Digambarkan dalam kitab hikam tuan-tuan. Munkar datang dalam keadaan tubuhnya kebiru-biruan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tubuh kebiru-biruan. Ni biru. Keadaan fizikal malaikat munkar tu, dia main dalam keadaan tubuhnya kebiru-biruan. Dia main nak buat apa ni? Dia main bukan nak salam dengan kita. Dia main bukan nak tanya, hang main mana? Dia main bukan kata dengan niat kata, Assalamualaikum. Macam mana? Projek. Macam mana? Okey. Dia main bukan lagu tu. Dia main dalam keadaan yang dia main untuk apa? Dia main nak tanya hang, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu?
Kita masa tu boleh jawab ke tuan-tuan? Yang jawab iman tak? Iman tak? Iman. Iman. Kalau bawa nota letak kat pesan kat bini kita, esok kalau abang mati, tulis satu nota, letak soalan muka nakir kecak atas dada. Mudah-mudahan muka nakir mai dan tengok boleh jawab. Pun tak mampu nak jawab kalau ada terlekat di nota pada dada kita. Kerana yang jawab iman. Macam mana hang nak jawab Allahu Rabbi? Macam mana hang nak jawab Allah Tuhan aku? Sedangkan hang tak pernah gunakan satu ruang masa ketika dalam ruang litup hidup hang atas muka bumi untuk ingat Allah, untuk buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Kehidupan hang kira lara ya, dunia ya, kerja hang hak tu lah. Boleh jawab ke depan Tuhan? Belum tu? Belum tentu. Sebab tu tuan-tuan, ingat yang tu ya. Buatlah apa-apa tentang muka bumi ni. Buat. Kena yakin. Pastikan apa yang kita buat tu adalah benda yang betul, bermatlamat, mendatangkan hasil, bagi manfaat kepada kita dalam kurung dan bagi manfaat kepada kita di padang mahsyar. Pastikan yang tu. Pastikan hang berniaga ada manfaat untuk akhirat hang. Sebab apa? Dengan perniagaan hang tu hang boleh bayar zakat. Manfaat hang akan ambil di akhirat. Pastikan duit ringgit yang hang dapat, ratus ribu, puluh ribu, juta yang hang dapat, manfaat untuk akhirat hang bawa. Kerana hang menggunakan sebahagian daripada harta yang Allah bagi tu, hang sumbang, hang bantu orang yang memerlukan, hang bantu pembinaan masjid, hang wakafkan kepada anak-anak tahfiz, hang gunakan untuk pembangunan rumah, hang guna untuk membantu ibu tunggal janda ke orang yang memerlukan. Pastikan sebahagian daripada harta yang dapat tu bagi manfaat di sana. Supaya apabila ditanya oleh Allah tentang harta, ada manfaat di sana. Pastikan dengan jawatan, pangkat, ketinggian Datuk Seri, Tan Sri, Perdana Menteri kah kamu, Timbalan Perdana Menteri kah kamu, Sultan kah kamu, setiap inci ketika pemerintahan kamu daripada 2022 sehinggalah 2025, Allah Ta'ala akan tanya kepada kamu apa yang kamu buat, kamu laksanakan tanggungjawab ataupun tidak. Pastikan jawatan yang kamu pegang itu memberikan manfaat kepada kamu. Apa dia? Kamu buat kerja yang Allah suruh, kamu buat apa yang sepatutnya kamu buat, bukan kamu buat apa yang manusia nak kamu buat. Itu tugas Perdana Menteri, tugas orang-orang atas lagu tu lah tuan-tuan. Sebab tu bila orang tanya, orang kata kat saya apa buat, saya kata dia buat kerja yang Allah Ta'ala suruh buat, dia buat kerja yang sepatutnya dia buat. Dia bukan buat kerja ikut kita nak. Kalau dia nak buat kerja ikut kita nak tuan-tuan, 37 juta tolak dia seorang, bermakna dia ada 36.99999 jenis ikut sekong. Tak pernah betul hak budak cara budak, hak remaja cara remaja, hak rih mutu cara nak rih mutu, hak berniaga kedai makan nak hak cara kedai makan, hak duk macam-macam. Jadi biarlah dia buat kerja cara dia buat, biarlah esok di akhirat dia jawab. Kita bukan nak jawab pasal dia. Ambil kata lagu tu tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi terbaik. Hidayah milik Allah betul? Hidayah milik Allah. Jadi apa-apa pun tak bang, insya-Allah. Sebenarnya pagi ni nak buat perkongsian tentang affiliate ni, tapi dah pergi kot lain dah ni. Tak apalah. Dah 33 minit dah. Tak boleh nak lahan lama kan. Saya nak pergi sambung kerja sikit ni. Mudah-mudahan bagi manfaat insya-Allah. Jadi tak banyak cakap banyak. Saya lagi pula lah. Mastura apa dia ni? Nama Mastura, dia hantar bendera Israel apa? Saya pun tak faham lah. Macam-macam. Macam-macam kehidupan manusia di dunia yang macam-macam. Kadang-kadang kita nak faham seorang-seorang bang. Jangan kata nak faham seorang-seorang, kita nak faham adik. Saya ada 9 orang adik-beradik, nak faham 9 orang adik-beradik pun tak boleh nak faham. Balik raya contoh, balik raya tak boleh nak faham bang. Yang ni suka lemang hangit, yang ni suka lemang lembut, yang ni suka makan rendang, yang ni suka makan gulai, yang ni suka makan kuah sardin, yang ni suka makan dengan gula. Kita pun tak faham. Kita takkan mampu kita nak memahami. Habis tu hari ni hang nak, Perdana Menteri hang tak boleh ikut rakyat. Sabar bang, sabar. Jangan cepat sangat, jangan ni sangat. Sabar. Sabar bang, relax. Bukan satu kerja yang mudah bang.
Kalau dia gagal atas dunia ni bang, abang tahu tak abang ada tempat untuk dakwah dia? Abang tahu tak abang ada tempat untuk dakwah dia esok di sana? Abang tahu tak ada tempat untuk abang dakwah dia di sana? Di mana? Ketika kita, dia dan semua berada di hadapan Allah. Tahu? Okey? InsyaAllah. Bukalah emas tu. Ni satu perangai daripada orang-orang yang masuk dalam live. Lepas tu dia nak suruh kita ikut dia. Kalau hang nak suruh aku ikut, hang buat live sendiri ya. Hang nak suruh aku buka emas, hang nak suruh aku tutup emas. Ingat aku buat live ni apa? Hang bagi singa 8 ekor. Hang bagi singa 8 ekor boleh dah kena ikut hang. Hang suruh aku buka emas, lepas tu hang suruh aku berjoget. Hang suruh aku menyanyi lagu Hindustan ke apa, tak ada masalah. Ni hang masuk faham tak? Ayo buka emas, bayar lah. Tak, Mak Yus kan? InsyaAllah apa-apa pun saya doakan supaya hadirin hadirat batak di rupanya dia ni. Tak. Allahu Akbar bang, oi melawak. Tu kata. Orang-orang lagu ni dia cepat koyak. Orang-orang lagu ni dia cepat koyak. Saya melawak. Lagu tu kadang-kadang orang kata apa? Allahu Akbar. Nak batak di apa bang ni? Nak batak lagi apa? Bangun pagi pukul 6, pukul 5.30 potong dah bang. Abang mungkin tak bangun lagi. Saya pukul 5.30. Lepas subuh, kalau kata subuh awal, subuh awal alhamdulillah. Dah ni subuh 6-9 minit. Lepas solat 6.30 potong dah. Batak lagi apa? Saya fikir saya dah fikir sangatlah pasal sedih ni. Dunia ni hanya sementara ya. InsyaAllah. Okey. Yang ni bagus. Ni semua cukup bagus ni. Screenshot ni bagus. Bagus. Jadi, apa pun saya doakan semoga semua sentiasa berada dalam keadaan dalam rahmat Allah. Ingat, yakin, percayalah. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang buat baik Allah balas baik, siapa yang buat jahat Allah balas jahat dah. Jadi jumpa lagi mungkin petang, mungkin malam, mungkin esok pagi, mungkin insya-Allah semoga Allah Taala bagi manfaat. Mengakhiri pertemuan pada malam ni, pada pagi ni. Ingat, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tasqusu fihi al-absar. Jangan kamu sangka, jangan kamu lupa, jangan kamu lalai. Jangan kamu ingat kata Allah, aku tak ingat apa yang kau buat, dosa silap, buat zalim ke orang. Jangan kamu ingat kata aku lupa. Innama yu'akhiruhum liyaumin tasqusu fihi al-absar. Akan sampai satu masa, satu ketika Tuhan kata, aku akan bagi tunjuk kat hangpa apa yang kau buat. Dan pada masa tu mulut kamu akan dengar, mata kamu akan terbeliak. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah daripada mengalami suasana dan keadaan itu. Mudah-mudahan Allah masuk dan himpunkan kita masuk dalam syurga. Walaupun kita tak mampu masuk dan dengan jalan puasa, tak mampu masuk dengan jalan zakat, tak mampu masuk dengan jalan sedekah, tak mampu masuk dengan jalan-jalan yang lain, tiba-tiba Allah kata masuklah hang dalam syurga. Kerana apa? Kerana hang menjaga silaturahim. Maka masuklah hang ke dalam syurga dengan melalui pintu silaturahim. InsyaAllah berbeza pahaman politik. Jangan renggang silaturahim kita. Kerana politik sepatutnya makin mendidik. Sepatutnya politik makin menjadikan kita cerdik. Politik sepatutnya makin membina negara ini ke tahap yang lebih baik. Bukan politik makin memisahkan kita. Bukan politik makin merenggangkan jiran dan tetangga. Politik bukan semakin aku kata dekat hang, hang kata dekat aku. Itu bukan politik. Itu adalah mainan. Itu adalah rancangan jahat yang cuba nak ditanamkan dalam kehidupan masyarakat Islam Melayu kita hari ini, tuan-tuan. Jadi ingat, segala perancangan Allah adalah yang terbaik. Mereka merancang, Allah merancang. Perancangan Allah adalah yang terbaik. Terima kasih terima kasih yang support, terima kasih tiap screen, terima kasih kecam, terima kasih yang komen, terima kasih yang sudi untuk bertanya kabar. Terima kasih. Selamat hari Minggu. InsyaAllah semoga kalau nak pergi bercuti dengan anak-anak, pilihlah tempat yang sesuai, pilihlah tempat yang terbaik. Pastikan keselamatan mereka. Kalau pergi mandi kolam ke apa-apa,
terjamin insya-Allah. Bawa lah tuan pada hari Minggu anak-anak kita untuk menikmati sebahagian daripada kehidupan mereka sekadar mana yang kita mampu. Mungkin tak mampu nak bawa ke hotel mewah, cukuplah walaupun warung di tepi jalan, tetapi mengeratkan hubungan kekeluargaan, insya-Allah bina politik yang terbaik dalam rumah tangga, insya-Allah akan melahirkan generasi yang terbaik untuk terus memacu negara Malaysia ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.